Dekat Rusia ada 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Jadi saya kata, uish, 13 manuskrip Melayu. Bukankah ketika Portugis datang ke Melaka, mereka kata mereka telah bawa 2 buah kapal angkut buku-buku sejarah Melayu, dan kapal itu tenggelam di laut. Flor de Lema, 2 buah kapal penuh dengan buku sejarah Melayu tenggelam di laut. Kenapa ada 13 manuskrip Melayu dekat Rusia? 1187 dengan kekalahan tentera salib yang dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, memberi satu petanda ataupun sign bahawa tentera salib habis. Maknanya operasi tentera salib tidak berjaya. 1187 Masihi. Kekalahan mereka dalam tentera salib, mereka belajar satu perkara, tuan-tuan sekalian. Mereka belajar satu perkara, kekalahan mereka dan tentera salib, mereka belajar satu perkara. Apa dia? Orang Islam tidak dapat dikalahkan dengan senjata. Sebab dalam ajaran Islam ada satu modul mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Dalam ajaran Islam ada satu modul mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Kita orang Islam mencintai kematian lebih daripada kita mencintai kehidupan. Sebab kematian itu adalah kehidupan buat kita, kan? Ada satu makam sahabat di Guangzhou, China. Kalau kita pergi Guangzhou, ada satu makam sahabat. Sahabat itu namanya Abi Waqqas. Dia bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab kalau kita mengikut kitab Muwatta Imam Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas wafat di Madinah. Ini adik Sa'ad bin Abi Waqqas. Di Guangzhou, di depan makamnya tertulis kata-kata dia. Kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China. Kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku, sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Terbukti Islam tersebar di bumi China. Percikan api yang pertama, aku melihat kota Sana'a jatuh ke tangan kamu. Sana'a ni kota Abrahah, kan? Maknanya 50 tahun sebelum itu Abrahah pernah nak serang Mekah. Tarikh kelahiran Nabi, tahun kelahiran Nabi. Mana kota satu tentera yang mempunyai tentera bergajah. Tentera gajah ni hebatlah waktu tu, kan? Percikan api yang pertama, aku melihat kota Sana'a jatuh ke tangan kamu. Percikan api yang kedua, aku melihat kota Parsi jatuh ke tangan kamu. Kota Parsi jatuh ke tangan kamu. Percikan api yang ketiga, aku melihat kota Rom jatuh ke tangan kamu. Dan orang yang akan dapat menumbangkan kota Rom ini, pemimpinnya, yang pimpin itu sebaik-baik pemimpin, dan pengikutnya adalah sebaik-baik pengikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya. Pada pagi yang berbahagia ni dapat kita sulamkan pagi ini dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat dan kebaikan kepada kita, dapat kita jadikan satu panduan yang berguna dalam usaha kita untuk terus mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian, pada pagi yang berbahagia ni saya nak mulakan dengan satu hadis, peristiwa yang berlaku pada tahun 5 Hijrah. Pada tahun 5 Hijrah, orang kafir di Mekah telah mengumpulkan kaum-kaum yang berada di Mekah ni
untuk menyerang Nabi SAW di Madinah. Bilangan mereka 10,000 orang. 10,000 orang daripada banyak kaum ni. Bilangan mereka 10,000 orang. Jadi mendengar berita ini, Nabi SAW bermusyawarat dengan para sahabat. Macam mana kita nak buat ni? Pilih sahabat yang boleh berperang, maksudnya yang besar dah, yang lelaki yang boleh berperang hanya 3,000 orang. Jadi 1:3, kurang lebih 1:3. Dan lokasi peperangan pula, maknanya mereka nak serang Madinah. Macam perang Uhud ada tempat dia dekat Bukit Uhud. Perang Badar tempat dia. Perang Badar ni 160 km daripada Madinah. Ini memang Madinah sendiri. Jadi sedang mereka bermusyawarat, para sahabat bermusyawarat. Ada satu orang sahabat namanya Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi mencadangkan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kami orang Parsi ni ada satu teknik peperangan. Kalau andai kata kami tak ramai orang, kita akan buat parit. Kita buat parit supaya orang tak boleh nak, maksudnya salah satu teknik tak mudah untuk serang lah. Maka cadangan ini diterima oleh Nabi SAW. Bermulalah Nabi menggali parit sekitar kota Madinah. Kalau sekarang ni, kalau tempat dia bermula daripada Masjid 7 tu. Kalau siapa pergi Madinah, dekat situ bermula dia. Dan parit tu besar. Kuda kalau lompat tak lepas, kalau dah masuk tak mudah nak naik balik. Nak senang faham daripada tiang ni ke sini. Nak senang faham, daripada tiang kita ni ke dinding ni. Maknanya agak luas lah. Kuda kalau lompat tak lepas dan dalam. Jadi tanah tu diambil, dilonggokkan ke dalam. Katakan di luar, dilonggokkan ke dalam, biar apa? Biar musuh tak tahu kita ni macam berapa ramai kita ni. Maknanya dilonggokkan ke sini. Jadi ketika peristiwa menggali parit ini, ada satu hadis yang terkenal. Jadi para sahabat menggali parit, dan kita kena bayangkan tanah di sana bukan tanah macam kat Malaysia. Tanah kita gembur, tanah kan, maknanya senang untuk digali. Sana adalah pasir dan batu, bukan senang Dan mereka menggali pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni puasa. Jadi ketika sahabat menggali, ada satu batu besar yang tak boleh nak dialih, tak boleh nak dipecahkan. Maka para sahabat mengadu kepada Nabi SAW, "Hai Rasulullah, ada satu batu besar ni menghalang parit yang kita nak beri ni, macam mana nak buat?" Maka Nabi SAW meminta segelas air. Dengan tangan baginda yang penuh barakah, Nabi tuangkan air ini ke atas batu ini. Kemudian Nabi meminta beliung. Beliung ni tukul yang besar. Dengan tangan Nabi yang barakah, Nabi menghayunkan beliung ini. Hayunan pertama kena batu ni terpecik api. Besi tu, beliung dengan batu terpecik api. Dan Nabi mengucapkan takbir yang penuh semangat, Allahu Akbar. Hayunan yang kedua, kena pada batu ini terpecik api. Nabi SAW sekali lagi mengucapkan Allahu Akbar. Dan hayunan ketiga, dihayunkan sekali lagi, terpecik api, dan Nabi ucapkan Allahu Akbar. Dan batu ini terpecah. Para sahabat yang ada di sekeliling Nabi bertanya kepada Nabi SAW, "Hai Rasulullah, kenapa Tuan begitu bersemangat ucapkan takbir? Ini bukan takbir yang sembarangan." Maka berkata Nabi SAW, "Percikkan api yang pertama, aku melihat kota San'a jatuh ke tangan kamu." San'a ni kota Abrahah. Maknanya 50 tahun sebelum itu, Abrahah pernah nak serang Mekah,
tarikh kelahiran Nabi, tahun kelahiran Nabi. Mana kota satu tentera yang mempunyai tentera bergajah. Tentera gajah ni hebatlah waktu tu. Kan? Percikan api yang pertama aku melihat kota Sana'a jatuh ke tangan kamu. Percikan api yang kedua aku melihat kota Parsi jatuh ke tangan kamu. Kota Parsi jatuh ke tangan kamu. Percikan api yang ketiga aku melihat kota Rom jatuh ke tangan kamu. Dan orang yang akan dapat menumbangkan kota Rom ini, pemimpinnya, yang pimpin itu sebaik-baik pemimpin, dan pengikutnya adalah sebaik-baik pengikut. Tiga benda ni. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, datuk-datuk sekalian, cuba kita bayangkan ya. 5 Hijrah hanya ada 3,000 orang saja yang boleh berperang. Nabi kata, boleh tombang kota Sana'a, keturunan Abrahah tau. Tentera bergajah di semenanjung Arab itu tentera paling kuat. Boleh tombang ke kota Parsi, dinasti Sasanid yang telah membina kerajaan beribu tahun. Boleh tombang ke kota Rom. Kota Rom ni boleh tombang ke? Nabi 3,000 orang dia. Tapi hadis Nabi SAW, Nabi ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak dia bercakap kecuali wahyu yang diturunkan padanya. Nabi ni kalau bercakap. Kan? Okey. Pendekkan cerita Maka selesai buat buat parit, sampai tentera Ahzab ni, peperangan ni dipanggil peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab. 1 Syawal 1 Syawal 5 Hijrah, waktu tu datang angin yang cukup kuat, menerbangkan kemah-kemah musuh, kan? Kuda-kuda yang mereka tambat terlepas, unta-unta terlepas, makanan-makanan semua tumpah. Akhirnya orang kafir kata, tak boleh. Muhammad ni dilindungi oleh satu kuasa yang kita tak tahu. Dicampakkan kegerunan di hati mereka. Akhirnya mereka pun berundur 1 Syawal. Sebab tu disyariatkan, dianugerahkan takbir pada hari raya tu adalah sempena dengan kemenangan 1 Syawal di peperangan Ahzab. Sebab tu kan bunyi takbir kita kan, La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Tiada Tuhan melainkan Allah yang esa, benarlah janjinya, yang menolong tenteranya dan yang menumpaskan tentera Ahzab yang bersekutu. Takbir hari raya tu bermula syariat dia adalah pada 1 Syawal tahun ke-5 Hijrah, kemenangan di tentera Ahzab. Okey, jadi Nabi sebut wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ni dia tidak bercakap mereka wahyu. Kalau ikut akal waktu tu, katalah saya hari ni ceramah, tuan-tuan, saya katakanlah tuan-tuan depan saya ni lebih kurang dalam 100 orang saya kata, tuan-tuan, nanti kan Amerika tu kan jatuh ke tangan Melayu ni kan, agak kita kata ya ustaz ni kan, Amerika tu kan, Rusia ni akan jatuh ke tangan Melayu ni kan. Macam itulah perasaannya sahabat-sahabat tu. Iya ke? Sebab kita 3,000 orang nak jatuhkan Rom dan Parsi, tapi Nabi tersebut adalah wahyu yang diturunkan. Okey, Nabi wafat itu peristiwa 5 Hijrah 5 Hijrah tau. Nabi wafat 10 Hijrah. 12 Hijrah kota Sana'a jatuh ke tangan Islam. 12 Hijrah 14 Hijrah kota Parsi jatuh ke tangan Islam. 14 Hijrah 16 Hijrah kota-kota Rom telah mula jatuh ke tangan Islam. 16 Hijrah, kecuali dia punya ibu kota dia, iaitu kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel belum lagi tombang. Sahabat yang lead
sahabat yang mengetuai operasi ke Rom, ke Konstantinopel ini, sahabat yang bagi tumpang Nabi ketika Nabi berhijrah, bermula Nabi berhijrah, dia menawarkan, maknanya Nabi pilih rumah dia itu untuk Nabi tumpang. Namanya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, sebab dia kata last kali siapa boleh menombangkan Rom, dia adalah sebaik-baik pemimpin dan pengikutnya sebaik-baik pengikut. Tapi tak sempat, syahid dia di perbatasan kota Rom. Syahid. Kemudian sahabat berusaha lagi tombangkan kota Konstantinopel. Rom Parsi tombanglah, Parsi tombanglah kota-kota Rom, sebagian banyak ditombang kecuali Konstantinopel. Tapi tak berjaya. Habis zaman sahabat diganti dengan anak sahabat. Usaha juga pun tak berjaya. Wah, apakah kali ini hadis ini tidak benar? Habis zaman anak sahabat, cucu sahabat dipanggil tabi'in pun tak berjaya juga. Tapi Nabi pernah sebut hadis ini. Berlalu masa sampai 700 tahun selepas itu. 700 tahun selepas itu, ada satu orang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menombangkan kota Konstantinopel. Dan benarlah kata-kata hadis Nabi SAW sebelum 700 itu, la tuftihannal Konstantiniyah, yang terakhir kan, kota Konstantin akan tombang, fala ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jaish dzalikal jaish. Sebaik-baik pemimpin dia, dan sebaik-baik tentera yang mengikuti operasi menombangkan kota Konstantinopel itu. Dan kota Konstantinopel ditukar namanya kepada Istanbul, Islam untuk selama-lamanya. Dalam dunia ni ada dua kota diberi nama Islam untuk selama-lamanya. Satu Istanbul, ditukar namanya oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang kedua Islamabad, ditukar namanya oleh Qaid Azam Ali Jinnah. Ketika Ali Jinnah dia buat negara Islam, itu semua India dulu tu, semua India, dia pecahkan usaha dapat buat satu kawasan negara Islam. British bagi dengan desakan dan sebagainya, British bagi dapat buat satu negara Islam, and diberi nama negara itu Pakistan. Paki ini suci, tan ni tanah. Kita biasa dengar negara tan kan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Dagestan, Gohit-Gostan, Kelantan. Tan ni tanah. Okey. Uzbekistan tanah Uzbek, Tajikistan tanah Tajik, Kyrgyzstan tanah orang Kyrgyz, Pakistan tanah suci. Tanah suci maknanya diambil sepenuh itu negara Islam. Al-Jinnah. Kemudian India mengisytiharkan negara dia sebagai Hindustan, tanah Hindu. Kita pun, wah ini cerita Hindustan, maksudnya tanah Hindu. Selepas Ali Jinnah buat Pakistan, dan kota untuk Pakistan, dia punya ibu negara dipanggil Islamabad, Islam selama-lamanya, macam Istanbul. Jadi dalam dunia ada dua negara yang memakai nama Islam untuk selama-lamanya. Satu Istanbul, yang kedua Islamabad. Ni. Jadi apa yang Nabi sebut benar, tuan-tuan sekalian. Dalam hadis apa yang Nabi sebut itu betul. Sebab Nabi sebut wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah maknanya Nabi mengucapkan kecuali benda itu benar belaka, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mukadimah dia. Okey. Yang saya nak cerita pada hari ini, apa lagi hadis Nabi SAW. Sebab kita dah buktikan tadi bahawa apa yang Nabi sebut itu betul. Apa lagi hadis Nabi SAW, terutamanya kita akhir zaman lah ya. Antaranya adalah di akhir zaman nanti ia akan menyemarakkan kebangkitan Islam adalah daripada timur. Daripada timur
yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam daripada timur. Timur, oleh kerana hadis disebut di Madinah, timur Madinah mana? Timur Madinah mana? Wallahu alam. Mungkin Pakistan, India, mungkin Nusantara kita ini, mungkin China, mungkin Jepun. Ini semua tanah-tanah timur. Ini semua tanah-tanah timur. Sebab itulah selepas kewafatan Nabi SAW, yang tentera tadi selesaikan Rom dan Parsi. Pendakwah-pendakwah dia selesaikan bahagian timur. Mereka mengislamkan dua laluan. Satu Silk Route, laluan sutra. Satu lagi Spice Route, laluan rempah. Laluan sutra ni bermula daripada mana? Daripada Beijing, Xi'an, Bukhara, Samarkand dan Khiva. Daripada Khiva pecah pada dua, satu Rom, satu Parsi. Kan? Dan Rom Parsi itu diselesaikan oleh pahlawan-pahlawan. Ini pendakwah punya kerja pula. Kan? Itu Silk Route, laluan sutra. Laluan rempah ni mana? Laluan rempah ni Guangzhou. Guangzhou, Melaka. Melaka, Goa. Goa, Hadramaut. Kan? Daripada sana pecah dua. Satu ke Rom, satu ke Parsi. Rom Parsi kita dah sebut tadi, pahlawan-pahlawan punya grup pula, apa nama? Pahlawan-pahlawan punya grup pula Islamkan. So dua laluan ini diislamkan. Kenapa para sahabat beria-ria mengislamkan tanah-tanah bahagian timur laluan sutra ni? Sebab hadis Nabi SAW sebut, di akhir zaman yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam adalah anak keturunan orang-orang timur. Kan? Ada satu makam sahabat di Guangzhou, China. Kalau kita pergi Guangzhou, ada satu makam sahabat. Sahabat itu namanya Abi Waqqas. Dia bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab kalau kita mengikut kitab Muwatta Imam Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas wafat di Madinah. Ini adik Sa'ad bin Abi Waqqas. Di Guangzhou. Di depan makamnya tertulis kata-kata dia. Kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China. Kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku, sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Terbukti Islam tersebar di bumi China. Ada satu makam ditemui di Barus, Indonesia. Barus sekarang Indonesia. Barus ni 12 jam perjalanan daripada Aceh. Barus ni tuan-tuan sekalian, dia gerbang pertama umat Islam datang ke Nusantara. Kalau ikut ahli sejarah, ketika Nabi SAW ada lagi, mereka telah sampai. Balik nanti, pergi YouTube, pergi type Barus. Barus. Banyak dokumentari mengenai gerbang pertama Islam sampai ke Nusantara. Barus. Kenapa Barus? Barus ni ada satu bahan terbaik memandikan mayat, iaitu kapur barus. Dalam bahasa Arab, kapur barus dipanggil fansur. Biasa tak dengar nama ulama yang dinisbahkan kepada fansur? Hamzah Al-Fansuri contohnya. Itu ulama-ulama yang daripada sana. Dia ada bahan terbaik memandikan mayat. Timur ini diislamkan. Timur ini diislamkan. Mana dua laluan, satu Spice Route, satu lagi adalah Silk Route. Dan tuan-tuan sekalian, ingat orang-orang kafir ni tak tahu ke mengenai hadis Nabi SAW? Mereka tahu mengenai hadis Nabi SAW. Saya tiap-tiap bulan bawa orang pergi Masjid Aqsa tau. Tiap-tiap bulan rombongan baru balik. Ni minggu depan pun ada satu rombongan nak pergi. Siapa nak pergi, jom ke Masjid Aqsa. Dah sejak tahun 2009 biasalah bergaul dengan orang Yahudi ni. Memang tiap-tiap bulan boleh pergi. Sekarang ni cuma ada yang saya pergi sendiri, ada yang tim anak buah saya pergi. Orang Yahudi ni tuan-tuan sekalian, oleh kerana banyaknya Nabi diutus kepada mereka, mereka percaya pada benda gaib. Orang Yahudi ni sangat percaya pada benda gaib. Sebab banyak Nabi diutus kepada mereka, jadi nature percaya benda gaib tu ada. Sampai mereka percaya benda khurafat pun ada. Sebab itulah terjawab kenapa Yahudi percaya pada hadis. Padahal kata dia tak terima Nabi Muhammad, tapi kenapa dia percaya pada hadis? Sebab dia percaya, nature percaya benda gaib tu ada pada dia tu. Jadi ingat, orang Yahudi tak tahu ke? Orang Nasrani tak tahu ke mengenai hadis ini? Sebab itulah bermulanya operasi tentera salib
Tentera salib ni adalah permulaan kepada mengkafirkan balik negara-negara yang telah diislamkan. Pada kurun ke-12 adalah mengkafirkan balik negara-negara yang telah diislamkan. Itu permulaan tentera salib. Jadi mereka berperang sampai kemari, tuan-tuan sekalian, kurun ke-15. Kalau kita cerita Nusantara ni, Patugis datang tombangkan Melaka. Waktu tu negara Islam kita sini ada 3 yang kuat, banyak yang kuat lah, tapi ada 3 sampai beri gelaran Serambi Mekah. Aceh Serambi Mekah, Kelantan Serambi Mekah, dan Patani Serambi Mekah. Apa jadi kepada 3 Serambi Mekah ni? Kecuali Kelantan lah, alhamdulillah kebetulan berada di kawasan negara kita. Patani habis, tuan-tuan sekalian. Aceh habis. Apa jadi? Dia bukan tidak berperancangan. Mereka datang kemari. Patugis tombangkan Melaka. Spanyol pula masuk belah-belah Filipin sana, tuan. Filipin tu negara Islam, tuan-tuan sekalian, dipimpin oleh Sultan Sulaiman. Kota Manila itu namanya Fi Amanillah. Kota Manila tu, asal kota Manila tu namanya Fi Amanillah. Kemudian kalah, syahid Sultan Sulaiman, dipimpin oleh Sultan Kudrat daripada Mindanao. Kemudian mereka turun ke Kesultanan Melayu Brunei, hampir kalah Kesultanan Melayu Brunei, tapi di bawah pimpinan Sultan Saiful Rijal dan Bendara Sakam berjaya mengalahkan tentera Spanyol. Mereka cuba kafirkan, tuan-tuan sekalian. Kita, anak-anak kita belajar tekanan 3. Kenapa penjajah datang? Kan 3G. Sampai sekarang diajar lagi apa? Gold, glory, dan gospel. Mereka bukan saja nak mengambil kekayaan daripada Nusantara, bukan saja nak kemenangan Nusantara, tapi gospel, usaha mengkafirkan balik negara-negara Islam. Tapi tak berjaya, tuan-tuan sekalian. Kurun ke-15 tak berjaya. Kurun ke-15 tak berjaya. Mereka berjaya glory, mereka berjaya gold, tapi mereka tak berjaya menggospelkan tanah-tanah orang Islam bahagian bersih, tak berjaya. Malahan 1187 dengan kekalahan tentera salib yang dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi memberi satu petanda ataupun sign bahawa tentera salib habis. Maknanya operasi tentera salib tidak berjaya. 1187 Masihi. Kekalahan mereka dalam tentera salib, mereka belajar satu perkara, tuan-tuan sekalian. Mereka belajar satu perkara. Kekalahan mereka dan tentera salib, mereka belajar satu perkara. Apa dia? Orang Islam tidak dapat dikalahkan dengan senjata. Sebab dalam ajaran Islam ada satu modul mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Dan ajaran Islam ada satu modul mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Kita orang Islam mencintai kematian lebih daripada kita mencintai kehidupan. Sebab kematian itu adalah kehidupan buat kita. Orang Islam tidak boleh dikalahkan dengan senjata. Jadi apa mereka buat? Bermula kurun ke-12, mereka buat satu tim dipanggil Orientalis. Orientalis ni tuan-tuan sekalian, apa kerja dia? Belajar mengenai bangsa-bangsa Muslim di dunia dan cuba rosakkan daripada dalam. Saya mula-mula sekali dengar perkataan Orientalis waktu saya kecil, tuan-tuan sekalian. Saya punya background sekolah lepas darjah 6, saya batch pertama UPSR. Arwah ayah saya hantar saya sekolah pondok tau. Saya UPSR bagus juga, dapat 3 panggilan asrama penuh. Arwah ayah saya tak hantar asrama penuh, dia hantar saya asrama penuh sungguh. Asal penuh sungguh ni apa? Pondok penuh sungguh, nak tidur pun tak muat di pondok asal penuh sungguh. Jadi saya dulu, untuk guru saya dulu, saya kecil lagi kan, 13-14 tahun kan, kecil kan, belajar kitab kuning kan, dia dengan semutar serban kan, mau kena ingat kan. Di luar sana tu ada satu grup Orientalis kan, demo ni nak rosak ke Islam daripada dalam ni. Mana rosak Islam daripada dalam lah. Kecil saya tu kecil. Orientalis benda apa ni? Kita kecil lagi waktu tu.
Okey. Lepas habis pondok, arwah ayah saya hantar saya pergi Pakistan menghafal Quran kat sana. Balik baru dia kata, nama saya Muhammad bin Abdullah, nama keluarga Al-Amin, Bang Amin. Abah dah bagi asas kau 7 tahun pondok dan juga hafal Quran. Bermulalah perjalanan ilmu kau kepada benda yang formal. Baru saya masuk Mahat Muhammadi, ambil SPM. First degree saya syarah undang-undang dekat UM. Kemudian habis syarah undang-undang, waktu tu Azhar tengah banyak bagi twinning program. Saya kata saya dah ada BA, saya masuk Azhar tahun akhir terus. Maknanya ada 2 BA, satu daripada Universiti Malaya, satu lagi daripada Azhar. Waktu di Universiti Malaya waktu tu saya konflik dalam diri saya. Saya kata, aku belajar syariah kot, tak pernah dengar pasal orientalis ni kot. Tak pernah dengar pun, bidang saya syariah undang-undang. Tak pernah dengar pun pasal orientalis ni. Habis Azhar, saya balik, saya ambil master saya. Master saya dekat UM, Pentadbiran Undang-Undang Islam. Master kedua saya UIA. Kenapa ada 2 master? Waktu tu orang tanya pasal perbaikan Islam, saya tak kerti nak jawab. Saya ambil master kedua saya kat UIA. Saya pernah ngajar di UM. Tahun 2009, Rusia nak belajar pasal undang-undang Islam tapi tak percaya pada orang Arab. Dia nak belajar pasal undang-undang Islam, dia kan negara komunis. Dia nak belajar pasal undang-undang Islam tapi tak percaya pada orang Arab. Dia hantar permohonan ke UM hantar saya. Dia tak percaya pada orang Arab, budak Jawa ni pun pergilah ke sana. Saya menjadi pensyarah jemputan pada tahun 2009 di Moscow State University di Rusia. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak ceritanya pasal orientalis. Ketika mengajar di sana, betul saya jumpa orientalis, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kalau ceramah yang ada slide, saya boleh tunjuk anak-anak murid saya kat sana. Waktu tu saya rapat dengan 2 grup orientalis. Satu orientalis untuk Melayu, Nusantara. Satu orientalis untuk Iran, sebab dia bersebelah-sebelah. Dan tuan-tuan sekalian, dekat Rusia ada 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Oleh kerana saya pensyarah kat sana, saya boleh masuk perpustakaan bertanda merah. Pustakaan bertanda merah ni hanya orang universiti je boleh masuk. Dia orang luar tak boleh masuk. Di pustakaan bertanda merah ada 13 manuskrip Melayu, tuan-tuan sekalian. Antaranya apa? Undang-undang bertulis bangsa kita Melayu. Undang-undang bertulis bangsa kita Melayu. Kita orang Melayu kita diajar. Saya tengah buat PhD saya dalam bidang saya, masih lagi diajar. Orang Melayu tidak pernah ada undang-undang bertulis. Semua undang-undang adat kecuali setelah kedatangan Islam. Orang tadi sudah tulis cerita. Tapi saya jumpa undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam. Tulisannya bukan tulisan Jawi, tulisannya tulisan aksara, tulisannya macam tulisan Thailand, tapi bunyi Melayu. Siapa mencuri didenda 2 tahil emas. Dalam dunia ni tak ramai orang boleh baca lagi tulisan tu. Saya tanya Prof tu, berapa ramai? Tak ramai. Indonesia ada, Malaysia tak ada. Orang boleh baca tulisan Melayu lama. Macam Thailand. Tapi tapi dalam tulisan Thailand tapi bunyi Melayu. Kalau tuan-tuan buka Google nanti, cuba type Ustaz Amin manuskrip dari Rusia. Saya pernah tulis dekat blog saya benda tu. Saya pernah, Ustaz Amin, nama saya dash manuskrip dari Rusia. Saya ada kongsikan cerita-cerita tu. Jadi tuan-tuan muslimin sekalian, saya kata, ya Allah, bayangkan kita tengah belajar PhD dalam bidang kita, masih lagi diajar tidak ada undang-undang bertulis bangsa kita Melayu. Kalau satu bangsa dah ada undang-undang bertulis, mana bangsa tu maju dan tuan-tuan sekalian. Tapi apa orientalis cerita kat kita? Orang Melayu ni malas lah, lemah lah, apalah. Pekerjaan siapa? Orientalis punya pekerjaan. Sebab tu kalau nak rosakkan tanam-tanaman, rosakkan akarnya. Nak rosakkan satu bangsa, rosakkan sejarahnya. Mereka yang tulis untuk kita percaya. Orang Melayu ni malas lah, itulah, inilah, apa sebagainya. Kalau kita pergi ke Patani hari ini, orang Patani sendiri tak tahu sejarah Patani, sebab tidak diajar di sana. Haram belajar sejarah Patani di Patani. Orang Melayu Malaysia lagi mahir sejarah Patani daripada orang Patani sendiri. Saya pergi ke Palestin. Satu hari Imam Al-Aqsa ajak saya kursuskan saya Masjid Aqsa punya sejarah.
Waktu tu geng Arab ni ramai ikut. Saya tanya dia, kau daripada mana? Saya ingat Arab daripada Rusia ke, daripada Syria ke, daripada mana? Tak. Aku daripada Baitul Laham. Baitul Laham? Baitul tu 20 km je. Kau tak tahu ke sejarah Masjid Aqsa? Tak, kami diharamkan belajar Masjid Aqsa punya sejarah. Kan? Sebab apa? Nak rosakkan bangsa, rosakkan sejarahnya. Jadi saya kata, 13 manuskrip Melayu. Bukankah ketika Portugis datang ke Melaka, mereka kata mereka telah bawa 2 buah kapal angkut buku-buku sejarah Melayu, dan kapal itu tenggelam di laut. Flow Dilemma, 2 buah kapal penuh dengan buku sejarah Melayu tenggelam di laut. Kenapa ada 13 manuskrip Melayu dekat Rusia, dekat Saint Petersburg? Kenapa kita tak tahu? Kalau saya tak ngajar sana pun kita tak tahu. Saya balik, saya bincang dengan UM, saya bincang dengan UIA. Kan? Apa kata dekan, perlunya hantar budak buat PhD kat sana. Memang kena perlu. Kan? Kalau tak tahu, memang tak tahu kalau tidak. Kata tenggelam kat laut. Kan? Sebab tu kita, orang Melayu adalah orang yang tak tahu sejarah kita. Yang tulis sejarah kita adalah orientalis. Orientalis, siapa yang cakap Melayu malas? Siapa yang cakap Melayu itu pengecut? Siapa yang cakap Melayu itu macam bangsa yang lemah? Orientalis. Cuba tengok balik tulisan-tulisan lama, siapa yang tulis? Orientalis yang tulis. Kita tak tahu sejarah kita. Kita lah bangsa yang tak tahu sejarah kita. Sebab Tombang Melaka 1514 buku Melayu dihangkut semua. Saya tanya lagi Prof yang jaga, mana lagi ada manuskrip Melayu? Oh, banyak di Belanda ada, di Australia ada, di UK ada, di US ada. Kan? Siapa simpan? Ada universiti simpan. Tak boleh ke orang Melayu Malaysia kita claim ini wujud sebelum wujudnya Malaysia lagi? Siapa nak claim? Siapa punya? Betul juga kan? Nak claim macam mana? Negara Malaysia 1957, ini wujud beratus tahun sebelum tu. So nak claim siapa punya? Kan? Tapi saya ada ambil gambar apa semua, saya dikongsikan video-video dia, manuskrip Melayu. Okey, nak ceritanya itu peranan orientalis. Saya waktu dekat Rusia menangis tuan-tuan sekalian. Teringat guru saya waktu saya kecil tu. Ya Allah, betul tu guru tu cakap kan. Di luar sana ada satu guru orientalis nak rosak Islam daripada dalam. Mau kena jaga agama Islam tu. Waktu tu saya orientalis, siapa dia tu kan? Waktu saya masuk universiti, ada ke orientalis tak dengar cerita pun. Rupanya betul tuan-tuan sekalian ada. Hari-hari saya hadiahkan Fatihah dan guru saya waktu kat Rusia tu. Saya bergaul semua dengan orientalis. Ada yang tak pernah datang Malaysia, cakap Melayu ni fasih tuan-tuan sekalian. Boleh baca Jawi lagi, boleh baca Quran lagi. Kan ada satu hari itu datang dekat Malaysia ni, satu kawan saya bawa dia pergi ke Tugu Negara. Kawan saya ni budak sains, jadi Jawi itu kurang mahir sikit. Dekat Tugu Negara nak bacakan budak Rusia ni yang bacakan bersekutu bertambah mutu. Dia yang tolong bacakan. Dia lebih fasih Jawi daripada budak kita Melayu ni. Kan? Sebab memang mereka belajar. Okey, balik kenapa tuan-tuan sekalian? Sebab mereka tahu hadis Nabi SAW. Kebangkitan Islam akan disemarakkan oleh bangsa-bangsa timur. Bangsa timur ni mana? Wallahu alam. Mungkin Jepun, mungkin China, mungkin Nusantara kita, mungkin India, Pakistan. Itu semua tanah-tanah timur. Sebab itu apa jadi pada tanah-tanah timur? Mereka cuba kafirkan balik. Mereka cuba kafir, tapi mereka tak berjaya. Kurun ke-15 tak berjaya, kurun ke-19 tak berjaya. Soalannya tuan-tuan sekalian, kurun ke-20 apakah mereka berjaya ataupun tak? Apakah mereka berjaya ataupun tak? Jadi tuan-tuan sekalian, tahun 2013 saya di Palestin waktu tu. Bas yang saya naik adalah bas yang pagi itu, bas tu nak hantar saya pergi ke border, nak balik. Bas yang sama digunakan oleh beberapa tokoh-tokoh Nasrani, tokoh-tokoh Kristian daripada Malaysia tau. Diorang buat persidangan di sana. Ada 8 muka surat decree from Jerusalem. 8 muka. Saya dikongsikan kat blog saya. Kan? Daripada Malaysia buat persidangan di sana. Saya bukan ahli politik untuk saya saja nak buat, itu memang betul. Dan satu-satu sejak 2013 8 muka surat itulah yang jadi satu. Kan? Siapa kita jaga je lah. Macam mana? Tak mampu untuk ramai-ramai, jaga keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Okey. Jadi tuan-tuan muslimin-muslimat sekalian, so kita dah tahu dah. Kan? Macam mana hadis Nabi SAW,
Dan bagaimana musuh-musuh Islam ni pun tahu hadis tu. Sebab tu mereka cuba kafirkan balik negara-negara yang telah diislamkan oleh para sahabat satu ketika dahulu. Nusantara bukan kerja yang sikit-sikit Islamkan, tuan-tuan sekalian. Bayangkan asal nama Melayu Islam. Itu bukan sikit-sikit pun kerja. Satu Nusantara Islam tau. Tuan-tuan kalau pergi sampai Thailand, Phuket, Krabi, itu Islam Melayu. Sampai ke Kemboja, itu semua tanah-tanah orang Islam, tanah-tanah Melayu. Kan? Asal Melayu Islam. Cuba bayangkan, itu bukan sikit-sikit punya kerja. Satu Nusantara ni boleh Islam, bukan sikit-sikit punya kerja. Tapi orientalis kata apa? Alah, pendakwah-pendakwah ni datang berdagang sambil-sambil sampaikan Islam. Mustahil pekerjaan sambil-sambil berislam satu Nusantara. Mereka adalah datang menyampaikan Islam sambil-sambil berdagang. Bukan berdagang sambil-sambil sampaikan Islam, bukan. Satu Nusantara Islam. Saya tertarik dengan sejarah kalau di tanah Jawa. Bayangkan di Indonesia, satu Indonesia tu boleh diislamkan. Sampaikan pusat agama Candi Borobudur adalah pusat agama Buddha. Candi Prambanan adalah pusat agama Hindu di Nusantara, pun berjaya diislamkan. Pusat ibadah berjaya diislamkan. Tidak ada seorang pun orang Hindu dan Buddha ada sekeliling Prambanan dan Borobudur. Tak ada, semua Islam dah. Ketika mereka buat operasi Islam, tertinggal sikit je tuan-tuan sekalian. Apa dia? Pulau Bali. Pulau Bali sikit je tertinggal Pulau Bali. Selepas generasi pendakwah ini meninggal, tinggalkan kita, kan? Kita lah mewarisi dia, kan? Pulau Bali sampai sekarang tak dapat Islam lagi. Tak malu ke kita, tuan-tuan? Dia orang, mereka berjaya Islam satu Nusantara, tertinggal Pulau Bali, sampai sekarang Pulau Bali tak Islam. Kan macam, ya Allah malunya, kan? Bayangkan tu, tinggal sikit je tu. Sikit je, umur mereka tak panjang, sikit je. Sampai sekarang tak Islam Pulau Bali. Kan? Nampak tak? Kerana usaha kita yang akan nampak. Okey, balik kita perkongsian kita. Jadi Nabi SAW sebut benda itu, dan orang kafir pun tahu. Anda kita pun nampak, dan bukan daripada kurun ke-15 sampai sekarang, tuan-tuan sekalian, ustaz mengkafirkan negara-negara ini memang ada, kan? Tapi mudah-mudahan Allah pelihara, mudah-mudahan. Okey, persoalan yang terakhir pada pagi ini. Okey, terakhir pun lagi 2 jam tau. Persoalan terakhir. Mereka tak berjaya kurun ke-12 dalam tentera salib. Mereka tubuhkan geng orientalis sejak itu, kurun ke-12. Datang ke negara-negara timur kurun ke-15, tak berjaya juga. Sekali lagi datang kurun ke-19, tak berjaya juga. Kan? Apa rahsia dia, tuan-tuan sekalian? Kenapa tak berjaya? Itu soalan dia, tau. Kenapa tak berjaya? Kerana ummah Islamiah itu dijaga oleh 8 golongan. Ada 8 golongan pilar ataupun tiang kepada ummah Islamiah. Islam kalau kuat satu tempat, sebenarnya perasan ataupun tidak dijaga oleh 8 golongan. Sesuai penutup pada hari ini saya nak cerita siapa 8 golongan ini. Kan? Ummah dijaga oleh 8 golongan. Okey. Ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, dia bermula zaman Nabi lagi. Berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi telah bentuk 8 golongan ini. Kan? 8 golongan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, saya tanya satu soalan yang mudah untuk kita fikir. Kenapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali, orang yang awal masuk Islam, tapi kenapa tak banyak meriwayatkan hadis? Jarang hadis diriwayatkan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Sayyidina Osman, oleh Sayyidina Ali. Sedangkan mereka awal Islam tu, mereka daripada awal, as-sabiqun al-awwalun kalau ikut Al-Quran. Tapi jarang hadis. Kita selalu jumpa Abu Hurairah, kan? Abu Hurairah hanya sempat dengan Nabi 6 tahun je. Abu Hurairah Islamnya di Madinah saja. Kenapa banyak Abu Hurairah? Kenapa tak Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali? Kerana Nabi sebenarnya telah membentuk 8 golongan ini ketika di Madinah lagi. Okey, siapa nak salin-salin, siapa nak hafal-hafal, siapa nak tak hafal pun tak apa, ada rakaman kita ni boleh tengok balik. Okey, 8 golongan yang menjaga ummah ni, tuan-tuan sekalian. Yang pertama, kebijaksanaan para pemimpin. Sebab tu macam saya sebut tadi, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali, kenapa
tak banyak meriwayatkan hadis sebab memang Nabi gilap mereka jadi pemimpin. Golongan pertama yang menjaga ummah lah kebijaksanaan para pemimpin. Yang kedua, ummah ni dijaga oleh siapa? Ilmu para ulama. Yang kedua, sebab itu kalau kita tengok kenapa kan Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, nama Ibnu Umar, umurnya 16 tahun nak ikut perang, Nabi tak bagi. Nak ikut perang, Nabi tak bagi tau. Nangis dia. Beritahu bapak dia, Sayyidina Umar ni tinggi besar. Kalau ikut sejarah, Sayyidina Umar ni tinggi. Anak dia pun tinggi besar. 16 tahun dah besar dah. Nak ikut perang, Nabi tak bagi. Nangis dia. Sayyidina Umar pujuk Nabi, "Ya Rasulullah, anak aku dah besar, bagilah ikut perang." Nabi pun kata, bolehlah, tapi dengan satu syarat. Apa dia? Nak ikut perang, duduk belakang sana tu, rawat orang sakit. Orang sakit. Kenapa? Sebab Ibnu Umar memang Nabi nak gilap dia golongan kedua, ilmu para ulama. Dia ada bahagian tugas-tugas tentang sekalian. Kan? Golongan ketiga siapa yang membawa ummah? Peluh para amilin. Amilin ni pekerja. Orang yang bangunkan ekonomi, orang yang bangunkan pendidikan Islam, kesenian Islam, yang membangunkan benda-benda ni. Peluh para amilin. Yang ketiga. Yang keempat, ummah Islamiah didokong oleh darah para syuhada. Yang keempat, darah para syuhada. Sebab tu kita jumpa Khalid ibn Walid, kan? Kita jumpa nama-nama besar Musanna yang menumbangkan kota Parsi, kan? Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang pahlawan-pahlawan ni lah, kan? Sebab golongan keempat. Golongan kelima siapa? Golongan kelima adalah doa para solihin. Kalau kita baca sejarah, kita akan jumpa satu golongan dia panggil ahli sufah. Ahli sufah ni di Madinah, dia nak ikut perang pun tak kuat, badan kurus kering, kan? Kerjanya apa? Beribadah, doa, sebab perlunya golongan yang mendoakan ummah ini. Golongan keenam siapa? Kehebatan para da'i. Da'i ni pendakwah. Kehebatan para da'i, contoh macam mana? Abi Waqqas, makamnya ada dekat Guangzhou. Islam ni disampaikan oleh pendakwah di China, dikepung. Negeri China tu dikepung. Satu dipimpin oleh Abi Waqqas daripada laut, Spice Route. Satu lagi dipimpin oleh Sayyidina Qis dan Sayyidina Qas. Sayyidina Qas ni daripada darat pula. Kemudian mereka bertemu di tengah-tengah di Xi'an. Sayyidina Qis, Sayyidina Qas, makamnya ada di Uyghur sekarang ni. Kalau kita jalan ziarah lah makam sahabat. Jadi itu golongan keenam, kehebatan para da'i ini pendakwah. Yang ketujuh siapa? Yang ketujuh, harta orang-orang kaya, harta para aghnia, orang kaya yang memang membangunkan ekonomi Islam. Contoh Abdurrahman bin Auf, memang berniaga, kerja dia berniaga je. Kemudian sediakan infak, zakat satu bahagian untuk fisabilillah, buat wakaf, bangunkan universiti tertua di dunia, Universiti Al-Azhar, dengan wakaf orang Islam, wakaf orang yang kaya, bangunkan masjid, bangun rumah kebajikan, kerja dia berniaga je. Itu golongan ketujuh. Dan golongan ke-8 adalah rahim wanita salihah. Rahim wanita salihah, wanita-wanita salihah yang kemudian melahirkan generasi-generasi yang hebat-hebat. Ini 8 golongan yang membahu ummah, tuan-tuan sekalian. Jadi sampai Rasulullah SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi bentuk 8 golongan ini. 8 golongan inilah penjaga ummah. Selagi mana 8 golongan ini kuat, ummah tidak akan tombang. Itu yang berlaku pada kurun ke-12, kurun ke-15, kurun ke-19. Kenapa operasi menggospelkan tanah-tanah Nusantara ni, tanah-tanah timur tidak berjaya? Sebab 8 golongan ini kuat. Okey. Ketika Rasulullah SAW wafat, 8 golongan ini tetap jaga ummah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, Khulafa Rashidin, 8 golongan ini menjaga ummah juga. Selepas habis, Sayyidina Ali digantikan dengan kerajaan Bani Umayyah. 8 golongan ini juga kuat. 132 hijrah, 8 golongan ini terpecah, tuan-tuan sekalian. 132 hijrah, apabila pemimpin tidak bijaksana, apabila ulamanya mengampu,
apabila pekerjanya pemalas, apabila syuhadanya pengecut, apabila solihin, doa orang soleh ini terpisah. Orang soleh waktu tu zikir sendiri-sendiri di bukit-bukit dan di gua-gua. Apabila pendakwah tidak hebat, apabila orang kayanya nafsi-nafsi sendiri-sendiri, wanita rosak, ummah pecah, tuan-tuan sekalian. Maka 1932 ada satu orang bernama Abu Sofah, dia gabungkan balik 8 golongan ini dan berjaya menubuhkan kerajaan Bani Abbasiyah. Umayyah digantikan kerajaan Abbasiyah 130 Hijrah. Berlalu kerajaan Abbasiyah, sampai tu masa pecah 8 golongan ini juga. Habis kerajaan Bani Abbasiyah. Ketika itu ada satu orang namanya Utsman Al-Ghazi, pengasas kepada kerajaan Bani Utsmaniyah. Gabungkan 8 golongan, maka dapat membina kerajaan Bani Utsmaniyah. 1924, tuan-tuan sekalian, apa jadi pada kerajaan Bani Utsmaniyah? Dihapuskan bersejarah umat Islam. Kalau kita tengok 1924 apa jadi? 8 golongan ini terpecah. Suatu hari ini, tuan-tuan sekalian, apabila bicara mengenai bagaimana kita nak kuatkan umat Islam, kita kena cari 8 golongan ini. Siapa 8 golongan ini? Kita semua ni. Kita semua adalah 8 golongan ini. Kan? Depan saya mungkin ada pemimpin. So pemimpin betul-betul ikhlas kerana Allah. Mungkin ada golongan ustaz-ustaz, kan? Golongan kedua, maka didik masyarakat betul-betul. Depan saya mungkin ada golongan yang ketiga, para amilin yang membawa ekonomi Islam, pendidikan Islam, kesenian Islam, bangunkan dengan bidang masing-masing. Mungkin ada golongan keempat, golongan syuhada, itu polis dan tentera lah sekarang. Golongan kelima, orang-orang soleh. Orang-orang soleh ahli masjid, doakan ummah juga, doakan ummah. Golongan pendakwah, dakwah betul-betul. Golongan orang yang berharta, berniaga betul-betul, infakkan balik harta. Masalah sekarang kadang-kadang sebagian ustaz, sebagian ni kat Baghdad dan kat sini kan, dia berdakwah, dia nak ajak orang jadi macam diri dia. Dah, tinggalkanlah dunia kamu semua, jom duduk masjid semata-mata. Sepatutnya kita semua di bidang masing-masing, kan? Ada orang yang berdakwah kepada artis, nak biar artis jadi ustaz. Artis ada bidang dia, dia boleh berdakwah dengan bidang seni dia, jangan tinggalkan bidang dia. Saya pernah jumpa satu orang ahli perniagaan yang berjaya tau. Memang ahli berjaya. Dia dengar kuliah-kuliah ni, dia jumpa saya, kata, ustaz, saya nak berhenti berniaga lah ustaz, saya nak duduk masjid baca Quran lah. Bagus, saya kata, tapi lagi bagus kekalkan dalam bidang tuan. Sebab tuan ada bidang tuan ada bidang golongan ketujuh, harta para agniya, harta orang kaya. Niaga betul-betul infak, niaga betul-betul maknanya sedekahkan, niaga betul-betul buat. Ada bidang kita, ada bidang kita masing-masing. So hari ini bila kita bicara macam mana bangunkan Islam, dekat mana-mana pun cari 8 golongan ini, satukan. Dan kita semua adalah 8 golongan ini. Kita semua ada tugas. Dan mungkin satu orang memegang 2-3 bidang kadang-kadang. Mungkin dia peniaga, mungkin juga pemimpin. Mungkin dia pendakwah juga, mungkin dia juga pemimpin. Mungkin dia ibu-ibu, kakak, mungkin rahim wanita solehah. Mungkin juga satu orang maknanya guru dengan penuh para amilin. Kita pegang 2-3 bidang. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dan jemaah Allah sekalian, sebagai penutup ni pada hari yang berbahagia ni, apabila kita bicara mengenai kegemilangan Islam, dia kena balik kepada hadis Nabi SAW. Dan apa yang Nabi SAW sebut pasal akhir-akhir zaman ni macam mana, kan? Itu panduan kita. Kita bukan syok sendiri tau, bukan. Kita berdasarkan hadis. Apa yang hadis Nabi sebut pasal akhir zaman, jaga benda tu. Ini belum lagi ujian Dajjal kalau keluar, tuan-tuan sekalian. Oh, Dajjal kalau keluar lagi ujian iman tu berat, tuan-tuan sekalian. Itu belum lagi. Tapi Nabi bagi panduan dia. Macam mana elakkan daripada Dajjal, daripada apa semua. Dan benda tu akan berlaku. Kan? So jadi, tapi Nabi memang sebut akhir zaman nanti akan kegemilangan tu akan balik-balik. Kan? So kita mudah-mudahan kita sempat. Kalau kita tak sempat di tangan kita, biar anak cucu kita besok yang sama-sama menyemarakkan kebangkitan itu. Saya tanya Imam Al-Aqsa, Imam, macam mana pandangan kamu tentang Al-Aqsa sekarang? Dia kata, aku tengok dia hidup lama dengan di imam, umur dia dekat 70 tahun. Dia kata, aku hidup lama dah, aku tengok banyak perubahan. Anak-anak muda sekarang ramai dah ke masjid dah. Aku yakin hadis Nabi, kebangkitan itu pasti akan berlaku.
Macam kita lah pada hari ni, berapa ramai anak-anak muda dah ke masjid. Kalau 20 tahun dulu kan, anak muda jarang pergi masjid. Sekarang anak muda dah ke masjid kan? Anak-anak muda kan, maksudnya anak-anak kecil banyak ke masjid. Maknanya dah makin baik, tapi ujian pun makin besar jugalah. Ada juga yang makin jauh, tapi ramai juga makin baik kan? So macam kita istiqamah kan? Kita istiqamah, kemudian kita ajak. Sebab hidup kita bukan kita semata-mata. Kita ada satu, apa yang semua Islam ni ada satu laluan yang Nabi telah sebutkan perjalanan dia tu kan? Jadi saya setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama kan, mengenai kegemilangan Islam lah, dan bagaimana kan untuk mengembalikan ataupun untuk kita sama-sama membangunkan lah. Paling kurang di tempat kita. Kita bukan cerita besar-besar rumah kan semua, bangunkan tempat kita, bangunkan masjid kita ni. Kita dekat Section 13 ada masjid ni, bangunkan betul-betul, aktifkan, banyakkan program-program untuk anak muda dan sebagainya, biar orang lagi mesra dengan masjid, biar jadi masjid tempat penyatuan, masjid biar jadi tempat tarbiyah, masjid tempat beri kefahaman kan. Saya satu hari ada buat satu program di satu masjid. Saya tanya AJK masjid, apa program untuk anak-anak muda? Alhamdulillah Ustaz, kita telah berjaya membuat kursus jenazah kali ke-75. Bagus, tak ada masalah. Itu perlu buat, tapi buat juga program-program yang lain kan? Semarakkan masjid, semarakkan kan? Biar kita tengok kenapa pasti 8 golongan anak-anak kita kan, kita membesar tu kita tengok, kita aturkan betul-betul kan? Untuk bukan saja untuk diri dia, kena kehidupan dia, tapi untuk menjaga agamanya kan, dan juga negara kita dan juga bangsa. Kenapa bangsa? Sebab bangsa Muslim di sini adalah orang Melayu. Ada juga bangsa lain, tapi majoriti orang Melayu. Hari ini kalau saya nak jadi hero dekat Palestin, bukan saya. Sebab tanah Palestin, bangsa Muslim di sana adalah bangsa Arab. So kuatkan bangsa Arab kat sana, mereka akan kuatkan Muslim kat sana. Hari ini kalau saya pergi ke Uyghur, saya takkan boleh jadi hero kat sana. Sebab bangsa Muslim di Uyghur adalah bangsa Cina. Kuatkan bangsa Cina di Uyghur, kuat Islam kat sana. Nusantara kita ni bangsa Muslim siapa tuan-tuan sini? Bangsa Muslim siapa Nusantara ni? Ada bangsa lain tapi bukan majoriti dia. Tanah ini adalah bangsa Melayu, kita adalah bangsa Muslim kan? So bangunkan bangsa Muslim, kuatlah Islam kat sini insya-Allah kan? Sekian aku qauli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhir doa, siapa yang ada IG kan, IG boleh follow IG saya Ustaz Amin, USTAZAMIN. Kalau IG lah, kat situ saya banyak potongkan kuliah-kuliah pendek seminit untuk perkongsian kita bersama insya-Allah kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azim sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan hidup yang telah Kau berikan kepada kami, ya Allah, jika ada kesalahan dan keaiban yang kami lakukan, ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat majlis ilmu pada pagi ini, ya Allah, jika ada di kalangan kami orang yang sedang sakit, ya Allah, berikan kesembuhan-Mu kepada mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang susah, ya Allah, bantulah segala urusan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang bersedih hati, ya Allah, berikan ketenangan dan jalan keluar bagi permasalahan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sangat berhajat dengan keperluannya, ya Allah, tunaikanlah segala hajat dan cukupkanlah keperluannya, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang menderhaka kepadamu, ya Allah, isteri yang menderhaka kepada suaminya, ya Allah, anak-anak yang menderhaka kepada ibu dan ayahnya, ya Allah, ampunkan mereka dan pimpinlah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
susah kami bantulah ya Allah, beban kami ringankanlah ya Allah, permasalahan kami berikan jalan keluar ya Allah, hajat kami tunaikanlah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dosa kami ampunkanlah ya Allah, keaiban kami tutuplah ya Allah, keras hati kami lembutkanlah ya Allah, hidup kami bimbinglah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, keluarga kami bahagiakanlah ya Allah, isteri kami solehahkanlah ya Allah, suami kami solehkanlah ya Allah, anak-anak kami soleh dan solehahkanlah ya Allah. Jika ada di kalangan mereka yang keras hatinya, lembutkanlah ya Allah. Jika ada di kalangan mereka yang belum mendapat kesempurnaan hidayah-Mu, berilah hidayah-Mu kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami dan yang hadir pada hari ini keselamatan-Mu ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya ya Allah, dari hasad dengki manusia yang menghasad ya Allah, dari kezaliman manusia yang jahat ya Allah, daripada gangguan jin dan syaitan ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit ya Allah, daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah.